Kalau kawan yang selalu ikut video Cik Ita mesti selalu nampak Cik Ita ambil blackberry. Jom kita nak petik blackberry kan kawan. Tapi jangan petik yang macam ni kan kawan. Jom kita nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Alhamdulillah kan kawan, kita dapat timun 3 hari ni. Cantiknya kan kawan, hari ni bunga matahari Cik Ita dah berkembang kan kawan. Wah, cantiknya. Hai, Assalamualaikum kan kawan. Hari ni Cik Ita nak petik timun lagi. Wah, sedap timun ni kan kawan. Rampuh, rangup, manis dan paling best ni kalau kita tanam. Cepat je keluar buah dan timun ni memang banyak kan kawan. Tiap hari kan kawan boleh makan timun mini. Okey kan kawan, kita nak ambil yang ni. Timun mini. Kita dapat 2. Timun mini ni kan kawan sedap buat ulam. Tengok buah di sini ada, situ ada. Dekat sini ada 1 lagi kan kawan. Sini ada 1 lagi kan kawan. Wah, sedap ni. Sini pun ada 1 lagi. Sini semua nak keluar buah. Dia sedap buat macam-macam ni kan kawan. Manis ni. Timun mini Cik Ita kan kawan. Ya Allah. Ni pokok dia. Buah dekat sini je kan kawan. Wah, bestnya. Kat sini ada 1 lagi kan kawan. Alhamdulillah kan kawan, ni timun mini yang Cik Ita ambil tadi. Wah, dah boleh buat ulam kan kawan. Buat salad pun sedap kan kawan. Untuk timun ni ada buah dia ada lagi tapi Cik Ita tak nak ambil. Sebab nanti esok lusa Cik Ita boleh petik lagi. Kita ambil mana yang kita nak makan je kan kawan. Okey kan kawan, kita nak rasa timun mini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Alhamdulillah kan kawan, rezeki Cik Ita tanam timun kan kawan. Jadi ni cara Cik Ita kan kawan ya. Kalau Cik Ita makan steak, Cik Ita mesti ada sayur. Tapi yang ni je yang ada. So adalah sikit sayur ni kan kawan. Dan juga Cik Ita ulam dengan timun kan kawan. Ni cara Cik Ita lah kan kawan. Sebabnya Cik Ita kalau makan, Cik Ita mesti kena cari sayur, cari ulam sikit kan kawan. Barulah seronok makan. Okey kan kawan, jemput makan semua. Nanti kita pergi menanam ya. Wah, bila bawa ni kan kawan, mestilah kita nak pergi ambil kita punya sayuran. Jom kan kawan, hari ni Cik Ita tengok Cik Ita punya peria putih dah besar. Cik Ita juga ada blackberry. Kita ambil timun sikit. Jom kan kawan. Ni pokok peria Cik Ita kan kawan, peria putih. Dah kuning-kuning daun dia. Yang ni masa tu Cik Ita kan demam kan kawan. Jadi tak siram. Cik Ita kan tanam dalam polybag. Bila tak siram, kuning-kuning. Tapi buah dia banyak kan kawan. Sebab sekarang dah musim hujan. Dia jadi buah banyak. Daun dia pun dah pulih balik. Jom kita nak ambil kan kawan. Kita nak ambil peria putih. Cik Ita ada nampak ni apa ni kan kawan. Ni. Oh, duduk kat situ. Kawan, sebelum kita nak ambil peria, tengok ni kan kawan. Cik Ita punya ni kan kawan. Alhamdulillah. Ni petola kan kawan. Sebenarnya biji dia ni mungkin jatuh dalam polybag Cik Ita. Jadi dia hidup sepokok je. Alhamdulillah dia dah ada buah. Tapi buah yang bakal keluar banyak lagi ni kan kawan ni. Ada. Dia sepokok aja ni Alhamdulillah ni namanya rezeki kan kawan. Kadang-kadang biji benih jatuh. Tanah kita subur. Dapatlah hasil kan kawan. Petola. Peria ni kan kawan, kalau kita tengok macam tak ada buah je kan. Tapi bila kita selak nanti mesti ada. Tu kan kawan, Cik Ita nampak 1, 2. Jom kita nak ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kawan pernah ikut video Cik Ita, mesti kan kawan tahu kan Cik Ita selalu petik peria putih. Kali ni pun sama kan kawan. Cik Ita nak petik lagi. Cik Ita nak buat kerepek. Cik Ita suka kan kawan buat kerepek peria. Sedap kan kawan. Alhamdulillah kita dapat 1. Okey, kita letak sini. Cari lagi kan kawan. Kita ambil lagi 1. Okey. Alhamdulillah.
Okey kawan, untuk peri putih ni sebenarnya dia boleh besar lagi. Cumanya hari ni cikgu nak buat kerepek kan, jadi cikgu kutip je lah kawan-kawan. Dan pokok ni pun dah banyak kali buah dia. Kalau masa yang pertama, kedua, ketiga itu hari kawan-kawan. Kalau kawan pernah tengok video cikgu, buah dia memang besar. Cuma hari ni, cikgu kalau rasa dah macam besar sikit tu, memang cikgu nak kutip semua kawan-kawan. Sebabnya nak buat kerepek kena banyak baru best. Okey, kita dapat 2. Dapat lagi 1. Okey, yang ni ada lagi 1. Okey, dapat 2 lagi. Dah 4 kan kawan? Kita letak sini. Wah, dapat 4. Kalau yang ni kan kawan, masih putih lagi lah. Yang ni peri apple kan kawan. Jom, kita nak ambil yang ada dah besar sikit kan kawan. Peri apple ni pun best kan kawan ni. Ramai yang semai dan ramai juga yang tak pernah tengok lagi kan kawan. Diorang cakap apple ni susah nak semai. Mungkin rezeki Cikta dah makan banyak kali kan kawan. Dia ni kalau buat ulam sedap ni. Dekat sini pun Cikta ada putik peri apple kan kawan. Yang ni. Mana? Ni. Ni dah besar sikit tapi kita tak ambil yang ni kan kawan. Kita nak ambil yang ni. Wah, peri apple. Alhamdulillah kan kawan, ada rezeki lagi kita petik peri apple. Cikgu rasa ada. Tadi cikgu nampak sebiji lagi kan kawan. Jom kita cari lagi. Okey, peri apple. Tu kan kawan, peri apple cikgu ada yang putih lagi. Okey, dapat 1 lagi kan kawan. Alhamdulillah. Okey, kita letak sini. Dekat sini ada 1 lagi peri apple kan kawan. Yang ni cantik kan bentuk dia. Lawa kan kawan. Tu kan kawan, ada 2 biji. Jom kita pergi petik kan kawan. Okey, kita nak ambil 1 lagi dan 1 lagi. Alhamdulillah, dapat lagi kan kawan. Dapat lagi 2 kan kawan. Jom kita nak cari lagi. Dekat sini pun ada putik peria lagi kan kawan. Tapi cikgu tak nak ambil yang ni. Ni kan kawan. Okey. Yang ni sebenarnya dia boleh besar lagi. Cumanya sebab cikgu kan nak buat kerepek. Kalau cikgu tak ambil nanti kan kawan. Tinggal 1 leceh kan. Maksudnya bukan leceh lah. Maksudnya kalau tinggal 1 macam ni. Kalau nak masak ni tak legu. Jadi cikgu tak ambil semua sekali kan kawan. Jom kita nak petik blackberry kan kawan. Tapi jangan petik yang macam ni. Yang ni kan kawan. Kalau kita petik. Masam ni kan kawan. Kalau macam ni pun tak boleh petik lagi kan kawan ni. Dia separuh. Okey. Ni. Tapi kalau yang suka masa-masa manis tu dah boleh lah kan kawan. Cuma cikgu tak nak petik lagi. Sebab cikgu nak petik yang betul-betul warna hitam kan kawan. Wah, blackberry kan kawan. Kalau kawan yang selalu ikut video cikgu mesti selalu nampak cikgu ambil blackberry kan kawan kan. Yang ni cikgu balut dia kan kawan. Sebab kalau tak balut nanti apa tu burung kan kawan dia suka sangat makan ni. Sebab ni kalau warna hitam macam ni dah manis ni kan kawan. Kalau hitam macam ni ni betul-betul manis ni kan kawan. Kita nak petik blackberry. Kita dapat 2 blackberry kan kawan. Kita letak sini. Okey. Kalau yang ni kan kawan, ni cantik ni. Wah, dah keluar buah. Dah ada ni. Belakang tu kan kawan. Tu. Yang tu dah ada bende dia kan kawan. Kalau kat sini, ni semua pokok bende. Lepas dah kan kawan kan. Kalau kita nak buat asam pedas ke, sekurang ni dah ada bende kan kawan. Untuk video ni kan kawan ni hari kedua sebab semalam cikgu dah petik ni separuh ni kan kawan. Timun ni. Ni ada 1 lagi. So kita nak petik. Alhamdulillah rezeki kan kawan. Ni timun ni memang saya dia besar-besar ni je kan kawan. Ni adalah timun mini. Sedap sangat buat ulam ni kan kawan. Rapuh krup dia punya bunyi. Tu kat situ tu kan kawan masih ada buah dia lagi. Tapi yang ni cikgu tak petik lah. Mungkin cikgu tak petik esok pula kan kawan. Dekat sini pun ada 1 lagi kan kawan. Ni dia banyak ni kan kawan. Dia masih kecil-kecil. Kalau kawan-kawan tengok bawah ni. Penuh ni timun. Comelnya pokok bende cikgu kan kawan. Dah keluar dah dia punya buah. Bende. Ni jenis yang hybrid ni kan kawan. Jenis rendah. Yang ni cikgu baru pindah semalam ni kan kawan. Ni semua anak pokok roselle. Ataupun pokok ribina kan kawan. Kita boleh buat jam. Buat air. Daun dia boleh buat asam pedas. Buat masak asam lah kan kawan. Ni pokok roselle ataupun pokok ribina. Alhamdulillah kan kawan. Kita dapat timun 3 hari ni.
Alhamdulillah kawan-kawan, rezeki Cik Tah hari ni ada 2 biji blackberry. Kalau peria kita dapat banyak sikit kawan-kawan. Kita dapat 3 biji timun. Peria ni ada 2 jenis kawan-kawan. Satu peria panjang yang macam ni. Okay, sebenarnya peria ni boleh besar lagi kawan-kawan. Cumanya macam Cik Tah cakap, Cik Tah nak buat kerepek. Jadi Cik Tah ambil semua kawan-kawan. Okay, dan juga kita ada peria apple. Wah, best ni kawan-kawan. Okey kawan-kawan, untuk buat kerepek peria Cik Tah pakai macam ni kawan-kawan. Jenis sagak kayu macam ni. Memang senang kawan-kawan. Dia punya keluar nanti pun cantik je peria yang dah lepas kita sagat tu kawan-kawan. Untuk sagat ni senang kawan-kawan, tengok Cik Tah sagat. Memang senang. Dia keluar tu cantik kawan-kawan. Lepas tu kita boleh adjust lah dia pun nak tebal ke nak nipis. Yang ni Cik Tah nak buat kerepek. Jadi Cik Tah bagi yang betul-betul nipis kawan-kawan, tengok ni. Oh, senang tak risau kita tangan kita nak kena sagat ke kawan-kawan. Okey, untuk sagat ni kawan-kawan tengok ni Dia punya cantik kawan-kawan, tengok tu. Ya Allah, nipis-nipis je kawan-kawan macam ni. Mudahlah untuk kita nak buat peria, kerepek peria kawan-kawan. Wah, kita nak buat kerepek peria. Cantik kan kawan-kawan, peria yang Cik Tah parut ni nipis-nipis je kawan-kawan. Ni. Yang ni kita nak rendam dia dengan air garam. Lepas tu nanti kita tos, letak tepung, dah boleh goreng. Wah, seronok kan kawan, kita menanam, kita dapat buat kerepek peria sendiri. Macam ni kan kawan, dah boleh makan. Okey kan kawan, ni kerepek peria kan kawan, kerepek peria putih. Cik Tah dah parut, dah basuh, dah rendam. Jadi kita dah goreng kan kawan. Wah, ni sedap ni kan kawan, rangup ni. Cik Tah kalau peria buat kerepek ni kan kawan, sekejap je dah habis. Okey, kita nak sambung goreng lagi kan kawan. Alhamdulillah kan kawan, ni kerepek peria. Kerepek peria putih yang Cik Tah goreng tadi kan kawan. Dah tinggal banyak ni kan kawan. Jom kita nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kan kita rasa lagi. Kan kawan menanam, tak rugi menanam kan kawan. Macam ni kita boleh buat kerepek kita sendiri. Ya Allah, sedap kan kawan, kerepek peria putih.